Jadi cukup bahaya kalau tuan-puan beli. Jangan beli emas daripada pihak ketiga. Tak boleh. Sekarang ini, emas jenama syarikat Public Go pun ada tiruan. Jadi cukup bahaya kalau tuan-puan beli dekat tangan orang. Dekat mana-mana lah. Dekat kawan-kawan tuan-puan. Siapa-siapa lah. Cukup bahaya. Jadi, saranan saya 100% buka akaun emas secara percuma, beli sendiri. Ataupun tuan-puan pergi sahaja dekat mana-mana. Mesej ATM emas yang ada dekat shopping mall kan. Maidin ke apa ke yang disediakan oleh syarikat Public Go, tuan-puan dapatkan dekat situ. Tuan-puan buka akaun emas secara percuma, kumpul dalam akaun gate ni. Kumpul dalam akaun gate ni kan, kumpul sikit. Nanti keluarkan emas melalui mesej ATM emas yang disediakan oleh syarikat Public Go. Mana-mana negeri ada mesej ATM emas yang disediakan oleh syarikat Public Go, insyaAllah. Jangan beli dekat tangan orang. Tak kisah kita kenal ke, kita tak kenal ke, jangan beli. Kita buat tabungan sendiri. Beli dalam akaun kita sendiri. Kenapa kita nak beli dekat tangan orang? Sedangkan buka akaun emas melalui syarikat Public Go, tuan-puan, percuma. Jadi, jangan lagi beli dekat tangan orang. Buat tabungan sendiri, guna akaun kita sendiri. Supaya kita selamat daripada benda yang bukan-bukan, insyaAllah. Jadi mana yang nak saya bantu, nak mula menabung emas dengan cara yang betul, pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, tengok konten-konten saya, isi bit biru yang saya tinggalkan.